Remaja Kemamang. Ada Cikgu Fahmi dan juga ahli kumpulan Badat, iaitu dari sekolah Bukit Anak Dara. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Makasih lagi lah ni. Kasih lagi. Alhamdulillah dah kenyang. Alhamdulillah. Sehat semua Alhamdulillah sihat. Terima kasih banyak sudi berkunjung ke Konti Manisah FM dari jauh. Dan hari ini pastinya kita nak tahu sesuatu yang menarik. Kejayaan Badat sendiri sebagai satu kumpulan prestigium ensemble musical kan. Ya, yang mana tak semua sekolah ada actually band sebegini. Jadi kita nak perkenal diri dulu lah. Cikgu silakan perkenalkan diri dan juga dah berapa lama kata mengarahkan murid, jadi ketua lah. Kalau tak ada cikgu siapa lagi nak tolong ajar. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Ya, nama saya Cikgu Fahmi Asyari, panggil saya Cikgu Mi. Saya mengajar subjek pendidikan muzik untuk sekolah rendah. Pengalaman saya mengajar lebih kurang 8 tahun dah. Sebelum ni saya mengajar di Pasir Gudang, Johor. Tetapi pada tahun 2022 saya berpindah ke Terengganu. Saya diberi peluang untuk balik pulang ke Terengganu lah, Kemaman. Dah ditempatkan di Kemaman. Cikgu orang mana cikgu? Saya orang Besut. Orang Besut. Ya, orang Besut. Ada orang Besut tengah dengar sekarang ni. Besut boleh dengar Manisah FM di 90.6 FM. Sama macam frekuensi Kelantan. Orang Besut kecil Kelantan je tak cikgu? Ya boleh. Ya. Juga kita ada ahli kumpulan Badat. Ada adik namanya? Saya Cik Muhammad Zarfan Danish bin Cik Ahmad Amiruddin. Umur saya 11 tahun. 11 tahun. Panggil Zarfan. Ya. Zarfan. Seterusnya. Nama saya Adha Afif bin Ismail Afif dan juga berumur 11 tahun. 11 tahun juga ada lagi? Seorang lagi? Saya Muhammad Hasin Nawar bin Rahmat. Saya berumur 11 tahun. 11 tahun juga? 11 tahun belaka ke? Ya, semua saya bawa murid tahun 5 lah. Murid tahun 5. Ada Adha, Zarfan dengan Hasif. Kan? Ingat dah nama ni, ingat dah nama DJ lah. Jangan dia ingat balik kita tanya pula. Okey, boleh ceritakan macam mana, kita tanya adik-adik dulu lah cikgu. Ya, boleh. Kita tanya adik-adik dulu macam mana boleh minat muzik. Sebelum masuk kumpulan Badat, macam mana boleh minat muzik? Boleh mulakan dengan Zarfan dulu. Saya memang minat muzik. Selain tu, kalau saya bertanding di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan, saya boleh buat banyak kawan yang baru. Biasa dah lah. Selain pada boleh main alat muzik, boleh nyanyi juga? Nyanyi tu dok lah. Tapi kata gemar lah dengan kata yang aktif, kegiatan yang aktif dalam bidang muzik pun awak boleh buat kawan juga dekat luar. Okey, seterusnya adik pula. Adik main benda dalam kumpulan Badat ni? Saya bermain percussion dalam tim. Percussion. Kecil-kecil cili padi. Nampak je cool gitu Seterusnya. Adik. Awak main apa? Saya main soprano recorder dan melodian dan cymbal untuk drum battle. Dok barang. Gila main benda apa? Gila main ketuk-ketuk-ketuk. Itu je lah tahu. Okey. Nak tanya cikgu lah. Cikgu macam mana tercetusnya idea untuk mengembangkan pasukan musikal di sekolah Bukit Anak Dara ni cikgu? Okey. Pada awalnya semasa tahun 2022 saya masuk. Okey, saya cerita overall lah. Semasa saya di Johor, saya bersekolah di Pasir Gudang di SK Taman Saintek selama lebih kurang 3-4 tahun. Tetapi saya tidak mendapat peluang untuk membawa muzik kerana saya berada di sesi petang. Jadi sesi petang kalau kita perasan tahun 1, 2, 3. Jadi kita nak all out memang tak dapat. Saya cuba minta dengan sekolah juga nak pergi ke sesi pagi tapi macam susah. Lepas tu bila diberi peluang pulang ke Terengganu ni, barulah saya berjumpa dengan murid tahap 2. Jadi pada masa tu saya berazam macam nak createkan satu group dulu, satu grouping, iaitu ensemble recorder pada awalnya. Sebabnya kalau kita fahamlah sekolah rendah memang ditekankan dalam permainan alat muzik recorder. Pada awalnya saya masuk je sekolah tu, sekolah Bukit Anak Dara, saya tengok macam murid daripada kosong. Daripada saya tengok dalam keadaan bilik muzik pun yang sedikit
kelengkapan alat pun sekadar ada, cukup-cukup ada. Jadi saya selalu pesan ke murid, kalau nak belajar muzik, beli recorder. Setiap seorang saya wajibkan beli recorder. Sebab kita tahu bahawa duit untuk sekolah Bukit Andari adalah sekolah yang kecil. Sekolah di luar bandar dan sekolah merupakan sekolah yang kecil. Untuk peruntukan duit kewangan pun tidaklah banyak. Jadi saya wajibkan murid setiap tahun, terutamanya murid tahun 3 lah, untuk muzik recorder tu. Saya wajibkan mereka beli recorder, dan saya akan ajarlah pada waktu pagi. Sekiranya ada kelas. Seterusnya terciptalah satu grup dulu, iaitu ensemble recorder. Masa mula-mula tu berapa orang je? Dalam dalam 15 je dulu. Sebab masa saya masuk 2022, 2023 saya create satu tim dan join satu pertandingan KPM lah, Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu pertandingan ensemble recorder dan genderang, dan sekolah Bukit Andara mendapat tempat kelima buat kali pertama. Untuk itulah tahun 2023. Tahun 2024 saya masuk lagi sekali. Banyak instrumen saya tak cukup tau untuk main dalam ensemble recorder. Kita perlu cukup ke 5 sebagai contoh, soprano recorder, soprano recorder, alto recorder, tenor recorder dan bass recorder. Tapi bila tak masuk tahun 2024 saya beli sikit-sikit sebabkan duit panitia tak banyak. Jadi saya pun beli sikit. Sebabnya alat muzik tersebut sangatlah mahal. Saya beli alto pada tahun 2024. Lepas tu, dan bila tahun 2024 kumpulan tim ensemble recorder mendapat tempat ketiga negeri, pilihan negeri. Dan tahun ini alhamdulillah dengan dengan kecekapan kemahiran murid tu dah makin mahir, dengan adanya instrumen makin banyak, itu bass recorder saya dapat beli juga tahun ni, sebabnya harga dia dalam around 1.5k macam tu, akhirnya dapat beli. Dan akhirnya tim ensemble recorder mendapat Johan Negeri. Tahniah, tepuk tangan untuk diri sendiri. Dengar. Buat kali pertama. Buat kali pertama, dan kami mewakili negeri ke peringkat kebangsaan pada bulan Julai lepas di Perak. Dan itu adalah salah satu kepuasan untuk saya, sebab saya memang aim nak join negeri cukup lah. Sebab bila saya pergi ke kebangsaan tu lagi dahsyat, sebab kita nampak lagi bermacam-macam recorder tu. Sebenarnya ada recorder panjang tu, tapi nak beli tu mungkin memang mahal. Sebabnya puluh ribu. Tapi cikgu kira bisa dah kalau masa kelengkapan tak cukup pun boleh tempat nombor 5. Sebab saya try and error je. Try and error je. Ya, betul. Saya cuba. Sebab lagipun saya cuba survey dekat YouTube, tengok macam mana dia orang perform, buat lagu apa semua. Sebab saya pun banyak buat lagu sendiri. Lagu-lagu, skor lagu muzik budak-budak, murid-murid ini saya buat sendiri. Dan saya beri latihan kepada murid. Dan mengajar anak-anak dalam kawasan pedalaman luar bandar ni, betul, agaknya susah tak bagi cikgu? Ya, sedikit cabaran lah buat saya, terutamanya untuk sekolah yang kecil. Pada saya, untuk kita cari bakat murid tu sangat-sangat terhad. Dengan pelibatan murid tu, saya memang kena ukur daripada kelas lagi. Saya kena daripada awal tahun tu saya dah kena tengok betul-betul di mana murid yang mahir. So daripada situ saya ambil lah mereka yang tu sangat-sangat suka. Ada saringan cikgu? Tak ada saringan. Saya melalui pemerhatian je lah. Pemerhatian je lah. Apa yang saya ajar, kalau murid tu dah mahir, lepas tu saya nampak dia tu ke depan, saya rasa kau boleh belajar. Sekarang ni jumlah keseluruhan ahli badat berapa orang? Badat Bukit Andari sekolah dalam 400 lebih. 400 lebih. Kalau masa saya masuk dulu dalam 300 lebih. Sekarang makin bertambah. Makin bertambah lah. Mungkin sebab minat parents kot nak hantar anak ke situ. Dah jauh-jauh dah. Saya pun macam lagi banyak murid masuk, lagi saya suka. Dan untuk ahli kumpulan ini badat sahaja, ahli musical ni? Ya, betul, badat saja. Murid-murid Bukit Andari saja. Dan nak tanya adik-adik pula, masa praktis nak ke peringkat daerah lah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan tu, ada rasa tekanan tak? Ada tak rasa macam kadang-kadang cikgu ni selama ni baik, hari ni backhand lah pula, ada ke? Jujur je, cerita sini habis sini. Coba silakan. Dok lah terdekat mana. Dalam tekuk dok lah mana tu, okey? Macam sikit-sikit lah. Pernah tak awak nangis sebab kena paksa ni?
Dok, awak okey je. Awak minat lah. Nanti kita pergi Pelmimat. Nanti pergi kedai keluarga. Ni pula siapa nama Adha? Tak ada. Tak ada. Adha okey je. Apa agaknya cabaran masa belajar muzik ni bagi Adha? Nampak mencabar sekali. Ingat chord ke? Kena hafal rentak. Kena hafal rentak. Jadi yang susahnya ceritalah sikit apa. Kalau macam kakak boleh je hafal rentak tu. Apa susah? Kena hafal rentak. Lepas tu ada ujian UPKK. Oh, jadi nak seimbangkan tu. Kena bagi manage masa. Manage masa. Susah lah dah. Pesa lagi. Jadi nak kerja hak minat lagi dah cikgu. Jadi penting lah juga untuk kita jaga keseimbangan masa tu. Nak main-main boleh. Belajar-belajar juga. Dan nak tanya pula tu. Seorang lagi nama? Hasif. Tu dia. Hasif. Daripada permainan awak main tadi. Alat-alat muzik awak main tadi tu. Awak mana suka sekali? Melodian. Apa? Sebab dia senang nak belajar. Senang nak belajar melodian. Kalau Ika senang tu kira nak belajar lah Paning. Antara awak bertiga ni, yang mana agaknya ada impian lepas ni dah habis sekolah nak masuk sekolah seni ke? Ada? Ada? Siapa? Angkat tangan. Nampaknya ada seorang saja ya. Awak pertama? Kau mana tu? Nak masuk sekolah agama. Faham? Okey. Okey, untuk cikgu pula kita nak tanyalah. Dari segi kata sokongan ataupun persediaan utama yang cikgu perlukan untuk memastikan pasukan musikal ni terus maju ke hadapan, agak-agak apa yang cikgu always prepare lah. Always keep in mind. Gitu. Untuk persediaan sebenarnya saya tak habis cerita tadi sebenarnya. Sila sambung cikgu. Silakan. Saya tak habis cerita tadi. Ini pentas cikgu. Silakan. Okey, saya sambung balik cerita tadi sebelum persediaan tu. Okey, sebenarnya selepas wujudnya ensemble recorder tadi tu, okey, pada tahun 2023 tidak silap saya, akhir tahun 2022. Awal tahun 2023. Guru besar, mantan guru besar saya dahulu, saya kreditkan di sini, iaitu GB Saidin bin Awang. Beliau sangat-sangat yang saya supportive dan saya respect. Sampai ke hari ini saya kreditkan untuk beliau lah ni, apa yang saya sebut. Beliau berjumpa saya. Beliau ni sangat minat angklung. Ya, macam mana wujudnya terciptanya ensemble satu grup lagi, ensemble angklung ni. Beliau jumpa saya, dia cakap, Fahmi, saya ni suka sangat angklung. Lepas tu, boleh ke Fahmi ajar? Saya okey. Tapi saya fikir banyak kali tau. Dengan peruntukan bajet kewangan tidak banyak, saya pergi tahu GB saya di masa tu. Saya cakap, duit sekolah kita tak banyak. Duit muzik tak banyak. Jadi macam mana ni? Kita beli sikit-sikit. Jadi pada tahun 2023, saya beli sikit-sikit. Dan bolehlah create satu tim pada tahun 2024 tu dah cukup lah untuk wujudkan satu tim angklung, dan kami pernah lah buat satu persembahan pembukaan di Mayang Mall pada Januari pada Januari 2024 2025 kan, akhir tahun 2024. Masa tu Mayang Mall baru buka, kami dijemput untuk buat satu persembahan, dan alhamdulillah murid dapat buat persembahan yang baik. Itulah jadi terciptalah untuk dua ensemble yang berbeza. Ensemble recorder dan ensemble angklung. Dia ada pecahan sebenarnya. Ya, betul. Dalam badak Prestiga Musical Ensemble ni ada tiga pecahan. Ya, yang pertama ensemble recorder. Okay, yang kedua ensemble angklung. Okay, and the third one is the marching band. Ya, musical marching band. Musmak band. Nampaknya tak barang sekolah ni. Mungkin boleh bagi inspirasi pada sekolah-sekolah lain juga dah. Ya, betul. Sebab mungkin di sini saya cuba saya haraplah dapat memberi satu inspirasi kepada sekolah-sekolah lain bahawa
tidak semestinya kita pergi ke sekolah besar untuk wujudkan banyak team. Kadang-kadang sekolah yang bilangan kecil pun kita boleh. Sama ada kita nak atau tidak. Itu saja. Di sekolah Bukit Anak Dara ni dengan pemerhatian cikgu sendiri, agaknya ramai ke dok yang minat muzik sebenarnya? Ya. Satu lagi saya lupa bagi tahu. Masa awal saya masuk mengajar recorder dulu. Benda yang baru tau. Benda yang baru, jadi murid nampak satu yang baru ni. Kadang-kadang saya lepas rehat, budak masa rehat, mereka bekerja-kerja tau daripada bilik muzik, daripada orang tak nak masuk. Mereka bekerja lari bilik muzik, cikgu nak belajar muzik. Faham tak? Cikgu nak ada kelas cikgu. Ya betul. Saya jadi benda tu dia keep me the force energy tau. Jadi saya aku rasa aku kena buat lah. Faham tak? Rasa macam budak ni bagus lah. Budak ni saya suka belajar. So rasa ingin tahu nak belajar kan? Rasa ingin tahu. So saya macam cubalah buat je. Saya buat je latihan apa semua. Saya buat dan end up satu kepuasan untuk diri saya jugalah. Tu dia. Antara awak bertiga pula, apa harapan awak ataupun impian awak lah bila dah berada dalam pasukan musical ni, pada masa akan datang awak nak guana sekolah awak ni? Ataupun awak sendiri, satu seorang-seorang? Harapan saya sudah tentulah untuk pasukan ni jadi lagi baik daripada yang sekarang ni. Lagi? Harapan saya dalam memperolehi banyak lagi kemenangan, bertambah lagi ahli, menarik lebih ramai lagi penaja. Bagus budak ni. Dapat upgradekan lagi instrumen. Tu dia. Seterusnya ada Hasif pula. Harapan Hasif. Saya harap tim ni semakin baik. Semakin baik, semakin berjaya lah pada masa akan datang. Nanti kalau dah besar-besar, mari mula dok dekat sekolah Bukit Anak Dara ni nak tengok ada dok lagi pasukan musical. Ataupun kalau dah berjaya esok, ada dok nak mari kat sekolah ni nak menawarkan perkhidmatan percuma, nak ajar nak ajar anak pelajar yang lain. Boleh ke? Boleh. Jadi alumni yang berjasa. Boleh jangan lupa cikgu juga. Terima kasih kat cikgu Fahmi, cikgu Mi kita. Saya perasan kalau nama-nama Mi belakang ni memang talented belaka. Saya perasan lah biasa mari konti. Okey, cikgu Fahmi. Apakah agaknya selain daripada mungkinlah cikgu kata saya penanya target kalau boleh lagi peringkat kebangsaan je. Jadi apa lagi agaknya kejayaan tersirat yang paling besar sekali yang cikgu tengok hasil daripada penyertaan murid dalam pasukan music band setakat ni? Okey, kalau kita perasan kalau kita dapat cerita kat sini, pelbagai kejayaan lah yang murid-murid sudah kecapi, untuk sombor recorder, untuk angklung, dan satu lagi, salah satu benda yang saya tak cerita lagi iaitu marching band. Marching band ni sebelum saya cerita dulu, saya kongsikan bagaimana saya terhasilnya grup marching band ni. Okay. Tiga-tiga cikgu ajar Ya, tiga benda saya ajar. Memang saya tak tahu kenapa why I'm doing like that. Fikir balik saya, aku dah buat tiga benda. Faham tak? Saya macam tak percaya juga, tapi end up benda tu terjadi tau. Terjadi dengan sendiri. Lepas tu marching band ni saya create masa tu. Saya ni kerap pergi ke Sekolah Menengah Kebahasaan Cukai, SMC. SMC ni ada marching band. Dan saya ni pernah juga belajar masa saya sekolah menengah dulu, Sekolah Menengah Kebahasaan Mabidung. Saya kreditkan kepada Cikgu Dalang, itu cikgu muzik yang pertama saya. Beliau lah yang memulakan karier saya sebagai cikgu ni. Saya belajar dengan dia muzik. Apa itu erti muzik. Dekat situ saya memang respect sampai ke sekarang. Dekat masa sekolah menengah dulu saya belajar, sudah masuk marching band. Jadi mungkin dah pengalaman tu dah saya okey. Bila saya di SK Bukit Dara, saya diperkenalkan pula dengan Sekolah Menengah Cukai, SMC ni. Sekolah mereka ni sangat baguslah untuk marching band, yang diketuai oleh Cikgu Zawawi. Cikgu Zawawi ni adalah seorang cikgu yang saya underrated person, yang saya memang selalu saya panggil dia Sifu saya. Sifu Sifu, segala Sifu. Dan saya sampai sekarang always keep in touch dengan dia lah. Keep in touch. Always keep in touch. Semalam pun dia call saya untuk tanya perkembangan macam mana, tanya itu ini. So pada satu masa tahun 2023, akhir tahun masa tu, dia
saya diberi peluang untuk mengikuti mereka ke pertandingan Netcom di Kedah. Okey, pada awal-awal tu saya fikir ikut je. Bila saya ikut tu, bila saya sampai di sana, saya tengok ada marching band sekolah rendah penyertaan. Saya fikir, kenapa sekolah aku tak join? Saya fikir something wrong lah. Bila saya pulang je ke Terengganu, buka je sekolah, buka sekolah masa tu. Saya cerita dia saya masih ingat lah sampai sekarang. Masa tu under mantan GB saya dulu, iaitu GB Saidin, dengan Cikgu Abidah masuk. Mereka ingin masuk ke pejabat. Saya berlari-lari kejar mereka. Saya bagi tahu, Tuan GB, saya nak buat marching band sekolah ni. Dia macam, dia macam terkejut tau. Dia terkejut dan dia tanya, budak-budak kita ada ke, Fahmi? Masalah dia, budak-budak kita ada dan barang-barang kita cukup tak? Masa tu saya tak fikir barang cukup ke tak. Saya fikir kita buat. Yang penting kita jalan. Lepas tu keesokan tu saya fikir macam mana nak cari drum set apa semua, apa tu, bass drum apa semua tu saya pinjam sekolah sebelah. Pinjam sekolah. Ya, saya pinjam memang kita pergi tahun lepas for the first time masuk, and then dengan barang yang sekadar ada, cukup-cukup ada, tapi kita orang dapat grab for the number 3 for the street parade for the first time untuk last year. And then this year lagi mencabar sikit, iaitu kami saya join color guard, drumline, battle dan marching street parade. Semuanya dapat nombor yang dapat markah yang okey lah, dapat putusan yang baik. Satu kejayaan yang merangsangkan lah, kan. Kalau tengok dari segi kejayaan, kita balik pada soalan tadi. Kalau tengok dari segi kejayaan untuk anak-anak tu, saya sangat berpuas hati. Untuk cerita tu memang takkan habis lah. Tapi untuk individu, untuk diri saya sendiri, saya rasa sangat respect anak murid. Dan saya saya berpuas hati sebab saya mampu saya mampu melatih murid walaupun di luar bandar, tapi kita mampu bersaing di peringkat antarabangsa dan bersaing dengan sekolah-sekolah bandar. Kalau kita dengar kebanyakan kalau marching band sekolah-sekolah yang besar. Betul. Tapi saya mampu bawa anak murid daripada sekolah yang kecil di luar bandar ni bersaing bersama-sama dengan tim-tim yang hebat. Itu yang saya rasa sampai sekarang saya rasa tak boleh lupakan. Sekiranya saya nanti tu saya akan ingat sampai bila-bila sekolah ni. Salah satu one of the best school that I have ever had. Yes. Jadi agaknya jugalah nama sekolah Bukit Anak Dara tu dah asing lagi lah. Lepas ni masuk je mana-mana pertandingan, nampak dah nama sekolah dia dah. Gitulah. Dan last kali cikgu, boleh cikgu kongsikan juga harapan cikgu bila kata dengan usaha-usaha cikgu melatih anak-anak murid ni juga dapat pendedahan melalui platform radio macam ni seperti hari ni. Apakah harapan cikgu? Harapan saya harap muzik, terutamanya muzik di negeri Terengganu ni semakin terus ke hadapan lah. Dengan sekiranya ada cikgu-cikgu yang baru posting, jika terdengar je radio ni, saya mengharap menjadi satu inspirasi pada mereka untuk createkan something lain daripada lain di sekolah. Muzik itu terpulang lah. Sama ada tarian ke, it's all about seni. Dan saya harap murid-murid di bawah saya bila sambung study nanti, sekiranya sambung dapat meneruskan legasi muzik ni, teruskan. Sebabnya saya sangat-sangat berpuas hati. InsyaAllah. Moga terus berjaya lah pada masa akan datang. Cikgu juga adik-adik ahli badat. Ada apa-apa nak cakap, nak nutup dah kita ni? Ada apa-apa nak cakap, nak ucapkan terima kasih pada cikgu ke, mak ayah yang sokong ke? Silakan bagi ucapan terakhir. Cepat. Kita tahulah nak kau benda. Harapnya jugalah dengan usaha-usaha adik-adik ni buatkan adik pun tak lupa diri lah nanti dah berjaya esok. Ingat sekolah-sekolah mana, nama sekolah, nama cikgu apa yang melatih awak menjadi manusia yang sebenar. InsyaAllah juga kita doakan kejayaan semualah. Bukan sekolah Bukit Hijau saja, semualah anak-anak pelajar kita. Kan? Tapi boleh ke saya nak kredit something? Boleh, silakan. Okey, sebelum menutup tirai ni, saya di sini saya ingin kredit semuanya kepada first thing, iaitu JPNT Terengganu,
atas kepercayaan kepada saya untuk membimbing anak-anak murid di sekolah rendah. Terima kasih juga kepada PPD Kemaman kerana memberi peluang kepada kami untuk berada di sini. Dan saya ingin kreditkan juga kepada guru besar SK Bukit Adara itu Cikgu Puan Fauziah dan PKku SK Bukit Adara itu Cikgu Marina kerana selalu beri peluang kepada kami dan mengambil tahulah mengenai muzik di Bukit Adara ini. Dan saya juga tidak lupa juga kepada cikgu-cikgu di SK Bukit Adara yang dan mantan cikgu SK Bukit Adara yang Cikgu Norisah lah yang banyak membantu saya daripada awal, daripada saya kosong, daripada saya latih murid tanpa ada siapa-siapa, beliau turun membantu saya membantu saya turun padang sekali pagi-pagi latihan. Dan seterusnya terima kasih juga kepada mantan guru besar SK Bukit Adara dulu iaitu GB Saidin bin Awang kerana beliau merupakan satu inspirasi kepada anak-anak murid sekarang dan memberi inspirasi kepada saya untuk meneruskan legasi muzik ini di SK Bukit Adara. Dan akhir sekali tidak lupa kepada ibu-ibu bapa SK dalam badak Prestigem yang tidak pernah berat tulang. Mereka selalu turun padang bersama saya untuk mengajar murid-murid. First of all, saya bagi tahu Kalegat tu ibu apa yang ajar. Bukan saya yang ajar. Saya mengiring saja. Tapi overall Kalegat ibu bapa yang ajar. Parents sendiri yang turun padang. Kata semangat yang luar biasa juga. Ya betul. Parents sendiri yang membantu saya, banyak membantu saya untuk drumline pun betul. Parents yang banyak bekerjasama dengan saya buat drumline. Okey. Itu Baik. yang saya ingin kreditkan. Terima kasih banyak-banyak. Iya, terima kasih juga atas kunjungan kalian datang ke konti kita ini, share pasal kejayaan kumpulan badak sendiri. Moga memberi inspirasi pada semua nak tahu macam mana kumpulan diorang perform. Jadi nantikan konten di TikTok Manisa Fam. Manisa Fam, gaya Pantai Timur. Aku merantau duduk di negeri orang, beratur batu dari kampung aku. Hening aku hija memang dok setepak, hidup pindah randa macam orang nomak. Nak cari kedai hok ada masakan kampung, tapi payah sungguh makanan segera hok setimbung. Ni aku malah duduk bandar besar, kalau sesak musim ketan tak tahu pala ekor. Nak balik kampung, nak balik kampung lening juga. Aku nak makan nasi ngan kuah singgang, lauk ikan air dok pun ikan selayang, tumbuk sambal belacang makan ngaulang raja. Ngetak bibe-bibe kalau budu ada,